Berhenti di situ. Jika anda menghidap arthritis atau arthrosis dan sedang memakan 3 makanan yang bakal saya dedahkan, anda secara harfiah sedang menyimbah petrol ke dalam api keradangan yang marak di dalam sendi-sendi anda. Dan apa yang paling menakutkan, ialah sekurang-kurangnya satu daripada makanan ini mungkin ada di dapur anda sekarang, menyamar sebagai sesuatu yang sihat dalam almari makanan anda. Industri makanan telah membelanjakan berbilion dolar untuk memastikan anda tidak pernah mengaitkan hubungan antara apa yang anda makan dan mengapa sendi anda sakit setiap pagi. Saya tahu ini kedengaran membimbangkan, tetapi sebagai doktor, saya telah melihat perkara ini berlaku terlalu kerap dalam amalan saya. Pesakit warga amas yang datang kepada saya dengan kesakitan arthritis yang teruk, sendi bengkak, kekakuan pagi yang begitu kuat sehingga mereka hampir tidak boleh membuka tangan. Mereka mengambil pelbagai ubat, menggunakan pad pemanas, sarung tangan pemampat, melakukan semua yang disuruh oleh doktor mereka. Namun begitu, kesakitan itu terus bertambah buruk tahun demi tahun. Jadi saya tanya mereka soalan mudah. Apa yang anda makan untuk sarapan pagi ini? Dan apabila mereka memberitahu saya serta-merta tahu mengapa arthritis mereka tidak bertambah baik. Kerana mereka sedang mengambil, tanpa disedari, makanan yang mencetuskan tindak balas keradangan besar-besaran dalam tubuh mereka setiap hari. Hari ini, saya akan tunjukkan kepada anda dengan kejelasan perubatan sebenar apa yang hampir tiada siapa jelaskan. Terdapat makanan yang kelihatan sama sekali tidak berbahaya, makanan yang malah dipasarkan dan dijual sebagai pilihan sihat untuk warga amas, seperti bar granola ringkas, mangkuk bijirin penuh atau yogurt berperisa. Tetapi di dalam tubuh anda, makanan ini bertindak sebagai percikan api yang menyalakan keradangan. Dan jika anda mempunyai arthritis, keradangan itu tidak hanya kekal di usus atau aliran darah anda, ia bergerak terus ke sendi anda, meningkatkan kekakuan, memburukkan kesakitan dan mempercepatkan kerosakan rawan yang sangat perlu kita pelihara pada usia ini. Perkara yang paling mengejutkan ialah banyak bahan keradangan ini tersembunyi di dalam label makanan menggunakan nama teknikal. Anda mungkin pernah melihatnya sebelum ini, tetapi kerana ia adalah istilah yang kedengaran saintifik, anda tidak tahu apa sebenarnya ia atau kerosakan apa yang sedang ia lakukan kepada mobiliti anda. Oleh itu, apa yang bakal anda temui akan mengubah sepenuhnya cara anda membaca label apabila anda pergi ke pasaraya. Anda tidak akan pernah melihat makanan berbungkus dengan cara yang sama lagi. Dan saya berjanji sesuatu, jika anda memberi perhatian, makluman ini boleh menjadi kunci untuk mengurangkan perbelanjaan perubatan masa depan anda dengan menyerang akar masalah, bukan hanya simptom. Maklumat ini penting untuk kualiti hidup anda dan jarang dijelaskan dengan kejelasan sebegini dalam media tradisional. Oleh itu, saya meminta anda pada masa ini untuk memberikan tanda suka pada video ini dan melanggan saluran ini. Dengan berbuat demikian, anda bukan saja menyokong penyebaran kebenaran perubatan untuk generasi kita, tetapi anda memastikan anda menerima amaran kritikal ini secara langsung. Lakukan sekarang. Ia penting untuk komuniti kita. Dan beri perhatian sepenuhnya, kerana di akhir analisis ini, saya akan memberikan anda 3 alternatif anti radang terbaik yang anda mesti mula makan. Makanan sebenar, disokong oleh sains, yang boleh mengurangkan kesakitan sendi anda secara dramatik dalam masa beberapa hari selepas melakukan perubahan. Tetapi dahulu, kita mesti mengenal pasti musuh. Mari kita mulakan dengan makanan terlarang pertama. Dan ini bersembunyi dalam hampir semua yang anda beli. Musuh nombor 1 ialah maltodextrin. Pernahkah anda mendengar perkataan ini atau melihatnya pada label? Pada masa ini, jika anda mempunyai bar granola di rumah anda, bar protein, paket oat segera atau apa-apa yang manis yang datang dalam bungkusan, apabila ini selesai, saya mahu anda pergi mencarinya dan periksa jika anda nampak perkataan maltodextrin dalam senarai ramuan. Ini adalah salah satu sebatian paling senyap dan berkesan untuk meningkatkan keradangan dalam tubuh anda dan memburukkan arthritis tanpa anda sedar ia sedang berlaku. Dan ia ada dalam hampir semua produk makanan diproses yang kita beli. Maltodextrin diperolehi melalui pemprosesan intensif kanji jagung, beras, gandum atau kentang. Dengar baik-baik, ia tidak rasa manis sama sekali. Tetapi di dalam tubuh anda, ia bertindak betul-betul seperti gula tulen. Ia diserap dengan cepat dan melonjakkan paras gula dalam darah dan insulin anda dengan cara yang sama seperti gula pasir. Jadi, mengapa industri makanan menggunakannya secara begitu intensif? Kerana satu sebab mudah, ia menguntungkan mereka. Ia sangat murah yang membolehkan mereka mengurangkan kos secara dramatik.
Ia menambah tekstur pada produk, menjadikannya kelihatan lebih pekat dan creamy daripada cair, dan ia memanjangkan jangka hayat produk dengan ketara, menjadikannya tahan lebih lama di rak kedai. Dalam erti kata lain, ia tidak berada di sana untuk kesihatan anda. Ia berada di sana kerana ia meningkatkan margin keuntungan mereka. Dan apakah masalah sebenar untuk sendi anda yang menua? Setiap lonjakan gula dalam darah yang dihasilkan oleh maltodextrin mengaktifkan molekul keradangan dalam tubuh anda. Bahan kimia keradangan ini dipanggil sitokin akhirnya bergerak melalui aliran darah anda dan menyerang tisu sendi sensitif anda. Selain itu, maltodextrin merosakkan penghalang usus anda, mencipta apa yang secara perubatan kami panggil usus bocor. Ini membenarkan bahan perengsa dan zarah makanan yang dicerna separuh baik masuk terus ke dalam aliran darah anda, yang memburukkan keradangan di seluruh tubuh anda. Ramai orang dengan artritis merasakan ini sebagai kekakuan yang lebih teruk, lebih banyak bengkak atau kesakitan yang jauh lebih buruk, terutamanya pada waktu pagi atau selepas makan. Dan inilah bahagian yang paling mengejutkan. Maltodextrin bersembunyi dalam produk yang kelihatan sihat, produk yang dipasarkan untuk pengguna yang peka kesihatan dan tidak muncul dalam label dengan perkataan gula. Sebaliknya, ia muncul sebagai maltodextrin, dextrin, dextrosa atau kanji diubah suai. Hampir tiada siapa mengesannya kerana ini adalah nama kimia pelik yang kedengaran seperti istilah kimia, bukan ramuan makanan. Dan ini bukan hanya penting untuk orang dengan artritis, ia juga penting bagi sesiapa yang cuba mengawal berat badan, sesiapa yang mempunyai rintangan insulin atau prediabetes, keadaan yang sangat biasa pada usia kita. Tetapi bagi orang dengan keadaan sendi radang, maltodextrin boleh menjadikan simptom dan ujian darah menjadi jauh lebih buruk secara dramatik. Saya ingin berhenti sebentar di sini dan bertanya secara langsung kepada anda. Beritahu saya di komen sekarang juga. Adakah anda tahu bahawa bahan-bahan dengan nama kimia yang kompleks ini yang tidak rasa manis sebenarnya bertindak seperti gula tulen dan radang dalam tubuh anda? Saya mahu membaca tahap pengetahuan anda tentang perangkap industri ini. Adalah penting untuk kita memahami perkara ini. Mari beralih ke makanan terlarang kedua, penjana keradangan harian secara besar-besaran, terutamanya berbahaya untuk sendi yang haus. Minyak sayuran industri yang ditapis. Ramai orang generasi kita dididik mempercayai bahawa minyak bunga matahari, minyak jagung atau minyak soya adalah pilihan neutral atau malah sihat untuk memasak. Itu adalah kesilapan besar. Masalahnya bukan minyak dalam keadaan semula jadinya di talam biji. Masalahnya ialah proses industri kejam yang dilalui minyak ini sebelum berakhir di dapur anda. Ia dipanaskan pada suhu ekstrim, ditapis secara kimia dengan pelarut, dinyah bau untuk menghilangkan bau busuk pemprosesan dan diproses dengan begitu intensif sehingga kehilangan semua sebatian pelindung semula jadinya. Apa yang tinggal ialah bahan yang syarat dengan bahan kimia dan lemak yang diubah, yang tubuh anda tafsirkan sebagai tekanan oksidatif, salah satu pendorong utama keradangan kronik dan penuaan sel yang dipercepatkan. Dan beri perhatian sepenuhnya di sini, kerana muncul satu konsep perubatan yang sangat penting yang hampir tidak pernah dijelaskan dengan betul kepada pesakit. Asid lemak omega-6 dalam jumlah normal dan seimbang sebenarnya diperlukan dan memenuhi fungsi penting dalam tubuh anda. Masalah sebenar ialah minyak industri ini ada dalam segala-galanya yang kita makan hari ini. Dan ia mengandungi jumlah omega-6 yang besar dengan hampir sifar omega-3 untuk mengimbanginya. Dua jenis asid lemak penting ini, omega-6 dan omega-3, bersaing untuk enzim yang sama dalam tubuh anda untuk diproses. Apabila terdapat lebihan omega-6 yang beredar secara berterusan disebabkan minyak murah ini, omega-3 anti ladang tidak dapat masuk ke dalam proses metabolik. Ia disingkirkan dan ditolak ke tepi. Sebagai hasil perubatan langsung, tubuh anda akhirnya menghasilkan lebih banyak molekul pro-radang dan kurang molekul anti-radang. Fikirkan ia seperti dua kereta cuba masuk melalui terowong yang sama atau pintu tunggal yang sama, tetapi satu kereta 20 kali lebih besar daripada yang satu lagi. Kereta kecil anti radang tidak pernah lepas.
Ketidakseimbangan itu yang dikekalkan setiap hari selama bertahun-tahun membiarkan tubuh anda terperangkap dalam keadaan keradangan yang senyap tetapi berterusan. Dan jika anda mempunyai arthritis, anda merasakan ketidakseimbangan ini secara langsung pada sendi anda. Sama seperti maltodextrin, ia dimanifestasikan sebagai kekakuan yang lebih teruk, bengkak berterusan dan kesakitan yang tidak reda. Dan seperti yang saya sebutkan sebelum ini, minyak ini tersembunyi di mana-mana. Masalahnya bukan hanya minyak yang kelihatan yang anda renciskan pada salad. Masalahnya ialah minyak ini datang dalam semua yang dibungkus. Ia ada dalam roti sandwich, dalam biskut masin yang anda makan sebagai snack, dalam ketang boreng, dalam sos salad komersial, dalam sup tin, dalam mayonis dan dalam makanan sejuk beku sedia untuk dimakan. Dalam semua atau saya berani katakan hampir semua produk yang datang dalam bungkusan mengandungi minyak radang ini. Pada label ramuan, biasanya ia muncul sebagai minyak bunga matahari, minyak jagung, minyak soya atau hanya minyak sayuran. Semuanya sama. Semuanya adalah keradangan dalam botol. Tetapi inilah berita baiknya. Kerana sebagai doktor, saya tidak akan membawakan anda berita buruk sahaja. Sebaik sahaja anda mula mengimbangkan semula nisbah omega-6 kepada omega-3, tubuh anda, malah tubuh yang tua, merasakan perbezaan. Satu cara terbaik untuk mengimbangkan semula adalah menggunakan minyak zaitun dara extra virgin asli untuk memasak dan sebagai sos. Terdapat kajian klinikal kukuh yang menunjukkan bahawa hanya dengan menggantikan minyak industri yang saya sebutkan tadi dengan minyak zaitun dara mengurangkan penanda keradangan dalam tubuh anda dengan ketara. Sungguh luar biasa bagaimana sesuatu semudah memulangkan keseimbangan lemak tersebut boleh mengubah bagaimana rasa sendi anda dan berpotensi mengurangkan pergantungan anda pada ubat penahan sakit pada masa hadapan. Kita sampai sekarang ke makanan terlarang ketiga dan sujurnya ini adalah sesuatu yang tiada siapa mahu dengar, terutamanya jika mereka menikmati sarapan klasik. Tetapi ia menjelaskan mengapa begitu ramai orang dengan arthritis bangun dengan tangan bengkak tanpa memahami apa yang berlaku. Makanan terlarang ketiga ialah bacon dan daging proses. Dan saya bukan bercakap hanya tentang bacon itu sendiri. Saya bercakap tentang semua yang diwakili oleh bacon dalam alam semesta daging di proses industri. Bagi ramai orang, ia adalah keseronokan yang tidak boleh disentuh. Tetapi, bagi sendi anda, ia boleh menjadi gempa bumi senyap yang menyebabkan kerusakan yang anda tidak boleh lihat sehingga anda rasa sakit. Biar saya jelaskan mekanisme perubatan mengapa ini berlaku. Apabila anda melihat kepingan bacon rangut atau sausage di pinggan anda tidak melihat kisah sebenar makanan itu. Sebelum sampai ke kuali anda, daging itu diawet dengan nitrit dan nitrat, diwarnakan secara tiruan untuk kelihatan menyelerakan, diasap secara industri menggunakan perasa asap kimia, disuntik dengan pengawet dan aditif dan tertakluk kepada proses yang menghasilkan sebatian yang sangat radang. Kemudian, apabila anda memasaknya, terutamanya apabila anda menjadikannya lebih rangup dan keemasan seperti yang disukai kebanyakan orang, anda bukan sahaja mencipta rasa, anda sedang menjana molekul yang secara harfiah menua sendi anda dari dalam keluar. Ini dipanggil produk akhir glikasi lanjutan atau ringkasnya ACE. Molekul ini bukan sekadar butiran teknikal yang kami doktor risaukan di makmal. Ia seperti bara mikroskopik yang menyala yang melekat pada rawan anda, mengeraskannya, menjadikannya kurang fleksibel dan meningkatkan keradangan secara dramatik dalam semua tisu sendi anda. Perkara yang paling membimbangkan dalam pengalaman klinikal saya ialah ramai orang mengalami simptom teruk keesokan harinya dan tidak pernah membuat kaitan tersebut. Mereka bangun dengan jari kelihatan seperti belung bengkak, tangan mereka kaku sepenuhnya, lutut mereka terasa tegang dan sakit dan mereka fikir ia cuaca, kelembapan, usia mereka atau cara mereka tidur. Tetapi sebenarnya, ia adalah sarapan mereka. Dan ia menjadi lebih buruk jika bacon atau sausage itu digabungkan dengan roti putih, maltodextrin dan dimasak dalam minyak sayuran industri. Keradangan itu berganda secara eksponen. Tubuh anda tidak mampu memadamkan begitu banyak kebakaran keradangan pada masa yang sama. Sistem imun anda terluar. Dan sedah tentu, bukan sahaja bacon. Seperti yang saya sebutkan, ia adalah semua daging diproses. Daging untuk sandwich, hot dog, sausage, burger bungkusan, salami, pepperoni. Jika daging memerlukan pewarna tiruan untuk kelihatan seperti daging, anda sudah tahu apa yang berlaku. Ia bukan lagi daging sebenar. Ia adalah produk radang yang diproses dengan kuat yang tubuh anda bergelut untuk mengendalikannya. Saya telah melihat pesakit yang apabila menyingkirkan daging diproses ini daripada diet mereka, mengalami pengurangan ketara dalam kekakuan pagi dalam masa beberapa minggu. Ia adalah perubahan berkuasa yang boleh menjimatkan banyak penderitaan anda dan wang anda dalam rawatan jangka panjang.
Sekarang, saya telah memberitahu anda kebenaran pahit tentang 3 makanan terburuk untuk sendi anda. Maltodextrin yang tersembunyi, minyak sayuran industri yang tidak mengimbangkan sistem anda, dan daging diproses yang menghasilkan sebatian yang merosakkan rawan. Tetapi, sebagai doktor anda, saya tidak akan meninggalkan anda tanpa penyelesaian. Sekarang, saya akan memberitahu anda 3 makanan anti-radang terbaik yang anda mesti mula makan sebagai ganti. Ini adalah makanan yang benar-benar boleh mengurangkan kesakitan sendi anda, bahkan kadang-kadang hanya dalam masa beberapa hari selepas menambahnya ke dalam diet anda secara konsisten. Makanan pertama dalam senarai saya, tanpa sebarang keraguan perubatan, ialah akar halia segar. Halia bertindak sebagai anti-radang semula jadi yang kuat apabila anda menggunakannya setiap hari, walaupun hanya jumlah kecil yang diparut ke dalam salad, sup atau minuman. Ia bukan sihir, ia farmakologi semula jadi. Ia mengandungi sebat yang dipanggil gingerol yang secara langsung menghalang laluan keradangan dalam tubuh, sama seperti cara ubat anti-radang bukan steroid bekerja, tetapi tanpa kesan sampingan perut yang serius. Kebenarannya ialah ia sangat mudah digunakan dan realiti klinikalnya ialah apabila anda mula mengambilnya secara kerap, anda akan segera perasan kurang kekatuan apabila anda bangun dan kurang bengkak, terutamanya pada sendi kecil tangan yang sangat mengganggu. Anda boleh membuat teh halia segar, menambahnya ke dalam smoothie lembut atau memarutnya ke atas sayuran kukus. Makanan kedua, juga tanpa sebarang keraguan, ialah kunyit. Tetapi, perhatian di sini kerana kita tahu secara saintifik bahawa anda mesti menggunakan kunyit dengan betul supaya ia memberikan manfaat anti radangnya. Kunyit sahaja diserap dengan sangat lemah dalam tubuh. Ingat bahawa untuk mengaktifkan sebatian aktif kunyit, kurkumin, anda memerlukan secubit kecil lada hitam atau lemak sihat. Contohnya, gabungkannya dengan sedikit minyak zaitun dara atau avokado. Piperin dalam lada hitam meningkatkan penyerapan kurkumin sebanyak 2000%. Apabila anda menggunakannya dengan betul, ia bukan sahaja akan mengurangkan keradangan sistemik, tetapi juga bertindak pada laluan kesakitan dalam sistem saraf anda dan membantu anda bergerak lebih baik dengan kurang ketidakselesaan. Anda boleh menggunakan kunyit dalam minuman panas, dalam masakan berkuah, ditambah pada akhir memasak, jangan sesekali di awal supaya tidak hangus, atau dicampur dengan sedikit minyak zaitun sebagai sos ubat. Dan makanan ketiga yang mungkin paling berkuasa untuk jangka panjang bagi kesihatan struktur sendi ialah ikan berlemak yang kaya dengan asid lemak omega 3. Saya bercakap tentang salmon liar, sardin, kembung dan herring. Omega 3 bukan sekadar perkataan trend, ia adalah sains kukuh yang disemak-rakan setara selama berdekad-dekad. Asid lemak ini, khususnya EPA dan DHA yang terdapat dalam ikan-ikan ini adalah pelupur langsung kepada molekul anti radang paling mujarab dalam tubuh anda, dipanggil Resolvin. Namanya memberitahu segala-galanya, ia menyelesaikan resolve keradangan. Apabila seseorang dengan arthritis memasukkan ikan berlemak 2 hingga 3 kali seminggu, perbezaannya ketara dan boleh diukuri makmal. Ia adalah salah satu perubahan diet paling mudah dan berkesan yang mungkin anda boleh lakukan untuk melindungi sendi anda daripada kemerosotan masa depan. Jika anda tidak suka ikan, pertimbangkan suplemen minyak ikan berkualiti tinggi, tetapi sentiasa berunding dengan doktor anda dahulu, terutamanya jika anda mengambil ubat pencair darah. Dan apa yang saya mahu anda bawa pulang dari penjelasan perubatan ini ialah kebenaran kritikal ini. Tubuh anda tidak mengecewakan anda kerana usia. Ia hanya bertindak balas kepada apa yang anda beri makan kepadanya. Ia adalah mesin biologi yang bertindak balas kepada input. Apabila anda memberi tubuh anda makanan yang mengurangkan keradangan, ia akan bertindak balas dengan cepat, dengan kurang kesakitan dan mobiliti yang lebih baik. Apabila anda menyingkirkan makanan yang menyalakan api keradangan di dalam tubuh anda, sendi anda akan dapat bernafas dan sembuh dengan lebih baik. Saya ingin berhenti sebentar lagi untuk membaca pendapat anda. Tinggalkan komen di bawah. Mana satu antara 3 makanan anti radang ini, halia, kunyit atau ikan berlemak, yang anda rasa paling mudah untuk dimasukkan ke dalam kehidupan harian anda dan mengapa? Saya sangat berminat untuk mengetahui bagaimana anda berancang untuk mengaplikasikan ini secara praktikal. Saya tahu melakukan perubahan ini boleh terasa membebankan pada permulaan, terutamanya jika anda telah makan dengan cara tertentu selama berdekad-dekad. Anda mungkin berfikir, Doktor, saya makan roti bas dengan jam, maltodextrin dan bacon seumur hidup. Apa yang saya patut makan sekarang? Dan itu adalah kebimbangan yang benar-benar sah dan boleh difahami. Tetapi inilah apa yang saya mahu anda faham. Ia tidak perlu sempurna.
Anda tidak perlu membuang segala-galanya di dapur anda dan bermula dari sifar esok. Perubahan kecil mencipta hasil besar apabila berkaitan dengan keradangan kronik. Mulakan dengan satu perubahan sahaja. Minggu ini, gantikan minyak sayuran kunim anda dengan minyak zaitun dara untuk memasak. Itu sahaja, satu perubahan. Minggu depan, tukar bar granola bergula itu dengan segenggam kekacang dan sebiji buah sebenar. Minggu selepas itu, gantikan bacon dengan telur yang dimasak dalam minyak zaitun. Ia adalah perubahan kecil dan mampan yang tidak membebankan anda. Dan saya jamin dalam masa sebulan, anda akan perasan sendi anda rasa berbeza. Kurang kekakuan pagi, kurang bengkak di penghujung hari, julat pergerakan yang lebih baik untuk mencapai barang, lebih tenaga. Begitulah penyembuhan sebenar berlaku pada usia emas. Bukan melalui kesempurnaan tetapi melalui ketekalan dengan pilihan yang lebih baik. Kesakitan artritis anda bukan sesuatu yang anda perlu terima dan hidup dengannya sepanjang hayat anda sebagai satu hukuman. Sendi anda tidak rosak secara kekal melampaui segala perbaikan selagi anda boleh mengawal keradangan. Keradangan boleh dikawal dan alat paling berkuasa yang anda miliki untuk mengawalnya ada di pinggan anda 3 kali sehari. Makanan adalah ubat anda yang paling mujarab, satu yang diambil 3 kali sehari setiap hari dalam hidup anda. Tetapi, makanan yang salah yang datang dalam kotak kilat dengan janji kesihatan palsu juga adalah racun perlahan tetapi pasti yang mengakis kebebasan fizikal anda. Anda pilih dalam setiap suapan jalan mana yang anda ambil. Saya tahu dengan pasti dari tahun-tahun amalan klinikal saya merawat pesakit warga emas bahawa melakukan perubahan ini boleh terasa membebankan pada mulanya. Mungkin anda mendengar saya sekarang dengan ragu dan berfikir, tapi doktor, saya makan roti bas dengan margarin itu dan bacon setiap Ahad selama 50 tahun. Apa yang saya patut buat sekarang? Buang semua stok makanan saya dan mula makan macam Arnab? Itu adalah kebimbangan yang sah dan sangat humanik. Tetapi dengar baik-baik kerana ini adalah kunci kejayaan. Ia bukan tentang menjadi pesempurna dalam sekelip mata. Anda tidak perlu merevolusikan dapur dan hidup anda esok juga. Kejayaan dalam kesihatan geriatrik tidak datang dari perubahan radikal yang bertahan seminggu sebelum menyelah kalah, tetapi dari pelarasan strategik kecil yang bertahan selamanya. Jika maklumat ini berharga bagi anda, jika anda rasa akhirnya seseorang memberitahu anda kebenaran tentang kesakitan anda, saya menjemput anda pada masa ini untuk melanggan saluran ini. Sertai komuniti kami. Dengan berbuat demikian, anda bukan sahaja menyokong penyebaran maklumat perubatan yang jujur ini, tetapi anda memastikan anda tidak terlepas panduan seterusnya yang mungkin penting untuk otonomi masa depan anda. Kembali kepada strategi praktikal, lupakan kesempurnaan. Mulakan dengan satu perubahan sahaja. Minggu ini, satu-satunya misi anda adalah menggantikan minyak sayuran ditapis kuning itu dengan minyak zaitun dara untuk masakan harian anda. Itu sahaja, satu perubahan. Minggu depan, apabila anda rasa selesa dengan itu, tukar bar jirin sehat yang penuh dengan maltodextrin tersembunyi itu dengan segenggam kekacang sebenar, walnut, badam dan sebiji buah segar. Minggu selepas itu, gantikan daging proses sarapan dengan sepasang telur sebenar yang dimasak dalam minyak zaitun. Ia adalah perubahan mampan yang tidak membebankan anda tetapi secara kumulatif mengubah biokimia darah anda dan mengurangkan beban radang pada lutut dan tangan anda. Ia semudah itu dan sekuat itu. Sekarang saya perlukan penyertaan aktif anda. Saya mahu berhenti sebentar dan minta kejujuran brutal di komen. Saya mahu membacanya dan memahami situasi anda. Mana satu antara 3 makanan terlarang yang kita sebutkan, maltodextrin tersembunyi dalam snack, minyak industri untuk memasak atau daging diproses seperti bacon yang anda ambil secara kerap pada masa ini tanpa mengetahui kerusakan yang ia sebabkan. Jujur adalah langkah pertama untuk sembuh. Ceritakan di bawah. Dan inilah cabaran perubatan langsung saya untuk anda. Ia bukan cadangan, ia adalah preskripsi untuk kesejahteraan anda. Selama 14 hari akan datang, singkirkan hanya satu daripada 3 makanan terlarang ini daripada diet anda sepenuhnya. Pilih yang anda makan paling kerap, yang paling sukar untuk ditinggalkan kerana itulah sebenarnya yang paling banyak melakukan kerosakan radang kepada anda. Jika anda makan bacon atau ham diproses setiap malam, berhenti hanya untuk 2 minggu. Gantikannya dengan telur, avokado atau malah lebihan ayam sebenar dari malam sebelumnya.
Jika anda memasak semuanya dalam minyak jagung, bunga matahari atau soya, tukar secara eksklusif kepada minyak zaitun dara atau minyak avokado selama 14 hari. Jika anda makan snack berbungkus, biskut atau bar diet yang kini anda tahu mempunyai maltodextrin, gantikannya secara drastik dengan makanan utuh satu ramuan, sebiji apel, sebiji pisang, lobak merah, ke kacang. Hanya satu perubahan strategik dikekalkan selama 14 hari. Kemudian, saya mahu anda kembali ke video ini dan beritahu saya bagaimana rasa sendi anda apabila bangun tidur. Saya jamin berdasarkan fisiologi manusia yang tidak dapat disangkal bahawa anda akan perasan perbezaannya. Anda akan rasa sendi anda bernafas dengan lebih baik. Kesakitan artritis anda bukan hukuman seumur hidup yang anda hanya perlu terima dengan pasrah sambil meningkatkan dos ubat penahan sakit dan melihat mobiliti anda menurun tahun demi tahun. Sendi anda tidak rosak secara kekal melampaui segala harapan. Keradangan boleh dikawal dan alat paling berkuasa untuk mengawalnya bukan di farmasi, ia di dapur anda. Dengan mengambil kawal ke atas ini sekarang, anda bukan sahaja meningkatkan kehidupan harian anda, tetapi anda melabur secara langsung dalam mengurangkan perbelanjaan perubatan masa depan, pembedahan yang boleh dielakkan dan yang paling penting dalam memastikan autonomi fizikal anda untuk menikmati keluarga dan hidup anda lebih lama. Saya di sini untuk membantu anda bergerak bebas, tanpa rasa sakit. Mulakan hari ini. Satu perubahan kecil yang bijak. Sendi anda sedang menunggu kelegaan itu. Terima kasih kerana menonton dan jumpa lagi dalam analisis penting seterusnya, di mana kami akan membincangkan 5 suplemen terbaik untuk artritis yang benar-benar berkesan, disokong oleh sains sebenar, dan mana satu adalah pembaziran total wang anda. Sehingga itu, fikirkan ini seketika. Kita bukan sekadar bercakap tentang makan lebih baik. Kita bercakap tentang melaksanakan protokol perubatan pemakanan yang direka untuk memadamkan kebakaran yang telah memakan rawan anda selama bertahun-tahun. Apabila anda menggabungkan kuasa akut halia untuk menenangkan serangan harian dengan keupayaan kunyit, diaktifkan dengan baik dengan lemak dan lada untuk mengubah suai laluan kesakitan kronik dan kepanjang, dan kemudian menggunakan asid lemak omega 3 daripada ikan untuk membina semula secara harfiah membran sel tisu anda sedang mencipta sinergi pertahanan yang tiada pil tunggal boleh tiru. Ia adalah pendekatan pelbagai aspek. Perubatan konvensional sering mencari peluru ajaib, sebiji pil untuk satu simptom. Tetapi artritis anda bukan masalah satu punca. Ia adalah keruntuhan sistemik mekanisme pembaikan tubuh anda yang didorong oleh keradangan berterusan diet moden. Oleh itu, penyelesaiannya mesti sama sistemik. Saya tahu ramai antara anda mendengar saya dan merasakan rintangan dalaman. Saya melihatnya pada pesakit saya yang berumur lebih 60 atau 70 tahun sepanjang masa. Wujud kepercayaan yang berakar umbi bahawa sudah terlambat, bahawa kerosakan sudah berlaku dan tidak dapat diperbaiki, bahawa pada usia ini, tubuh tidak lagi membaiki diri. Saya mahu memberitahu anda dengan segala autoriti yang diberikan oleh tahun-tahun pengajian dan pelatihan saya. Itu adalah satu penipuan mutlak. Tubuh manusia mengelihara keupayaan menakjubkan untuk regenerasi sehingga hari terakhir kehidupan. Asalkan ia diberi alat yang betul dan halangan disingkirkan. Saya telah melihat pesakit 80 tahun mendapatkan kembali jurat pergerakan yang mereka fikir hilang selamanya, semata-mata kerana mereka berhenti meracuni diri dengan minyak industri dan mula menyuburkan diri dengan anti radang sebenar. Jangan pandang rendah keupayaan tubuh anda sendiri untuk sembuh apabila anda berhenti menyerangnya 3 kali sehari. Jika perspektif perubatan jujur ini yang jarang anda dengar dalam media konvensional yang dibiayai oleh industri makanan membuka mata anda, saya meminta anda meluangkan masa sekejap untuk melanggan channel ini sekarang. Kita perlu menjadi lebih ramai dalam komuniti ini yang menuntut kesihatan sebenar dan bukan hanya pengurusan simptom. Langganan anda membantu mesej ini sampai ke lebih ramai orang yang menderita tanpa perlu. Sekarang, mari bercakap tentang sesuatu yang sering diabaikan. Kesan ekonomi keputusan ini. Ramai pesakit saya berimbang tentang kos makanan berkualiti tinggi seperti minyak zaitun dara atau ikan liar. Dan saya faham, pencen terhad. Tetapi, saya mahu anda membuat perekaunan yang berbeza. Fikirkan kos besar akibat tidak melakukan perubahan ini. Berapa banyak wang yang anda belanjakan setiap bulan untuk ubat penahan sakit tanpa preskripsi, untuk krim topikal yang hanya menebaskan kulit, untuk bayaran sama lawatan doktor yang tidak menyelesaikan akar masalah.
Dan lebih teruk adalah fikirkan kos yang memusnahkan bagi pembedahan penggantian sendi masa depan. Bukan sahaja kos kewangan, tetapi kos dalam masa pemulihan, dalam kesakitan, dalam kehilangan kebebasan selama berbulan-bulan. Melabur sekarang dalam halia segar, dalam kunyit, dalam sardin yang kaya dengan omega-3 adalah polisi insurans kesihatan termurah dan paling berkesan yang wujud. Setiap dolar yang anda belanjakan untuk makanan anti radang sebenar adalah dolar yang anda tidak perlu belanjakan dalam sistem perubatan kecemasan pada masa depan. Ia adalah pelaburan langsung dalam autonomi anda untuk terus boleh bermain dengan cucu anda, untuk boleh berjalan ke pasar tanpa bantuan, untuk boleh tinggal di rumah anda sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Kebebasan itu tidak ternilai harganya. Saya ingin berhenti sebentar lagi di sini untuk meminta penyertaan anda. Komuniti adalah penting untuk mengekalkan perubahan ini. Beritahu saya di komen, apa halangan terbesar yang anda rasa menghalang anda daripada melakukan perubahan diet ini? Adakah kos? Adakah tabiat seunuh hidup? Adakah keluarga anda tidak mahu makan berbeza? Kongsikan cabaran terbesar anda di bawah. Selalunya, dengan menulisnya, kita mengurangkan kuasa halangan itu. Dan saya ingin mengulangi cabaran 14 hari saya. Jangan ambil ringan, ia adalah alat diagnostik klinikal. Jika anda menyingkirkan penceroboh utama seperti bacon harian atau minyak bunga matahari selama 2 minggu dan kesakitan anda berkurang sebanyak 30%, anda baru sahaja mendiagnosis bahawa 30% daripada penderitaan anda adalah disebabkan oleh diri sendiri melalui diet. Itu adalah kuasa. Itu adalah pengetahuan yang mengembalikan kawalan kepada anda. Jangan biarkan industri makanan yang mendapat keuntungan daripada penyakit kronik anda menentukan bagaimana anda menghabiskan tahun-tahun emas anda. Mereka mahu anda terus membeli produk rendah lemak mereka tetapi penuh dengan maltodextrin, minyak sihat untuk jantung mereka yang sebenarnya mengoksidakan arteri dan sendi anda. Jangan jatuh ke dalam perangkap itu. Anda lebih bijak daripada pemasaran mereka. Ingat ini setiap kali anda duduk makan. Keradangan adalah api. Makanan proses adalah petrol. Makanan sebenar, halia, kunyit, omega-3, sayur-sayuran, minyak zaitun adalah air dan pemadam api. Anda yang mengawal hos air, anda tentukan sama ada api itu membesar atau padam hari ini. Tubuh anda tidak rosak, ia sedang diserang. Berhenti menyerangnya dan perhatikan keajaiban biologi manusia melakukan kerja pembaikan. Saya di sini untuk membimbing anda di jalan ini menuju mobiliti tanpa rasa sakit. Terima kasih atas masa dan komitmen anda terhadap kesihatan. Jangan terlepas analisis kritikal seterusnya di mana kami akan membongkar industri suplemen dan saya akan memberitahu anda dengan tepat 5 sebatian apa yang benar-benar berkesan untuk artritis mengikut sains terkini dan mana satu pembaziran total wang anda. Sehingga lain kali, ambil kawalan kesihatan anda.